Tuan berjalan sebagai seorang hamba. Ya Allah, tolong jadikan aku hamba-Mu, ya Allah. Aku tak nak lagi jadi hamba nafsu. Aku tak nak lagi jadi hamba syaitan. Aku tak nak jadi hamba dunia dah, Allah. Cukuplah dengan apa yang aku lalui ini, aku derita. Tuan-tuan, manusia mencari bahagia di tempat yang tidak ada bahagia. Sebab tu dia derita. Sekarang pergi healing, tahu healing? Healing kat tepi pantai. Dia ingat pantai tu boleh membahagiakan dia. Berapa ramai yang pergi pantai menangis di tepi pantai? Healing kat mana lagi? Jangan trekking, hiking. Oh, pergi naik gunung sebab apa? Nak melapangkan hati. Berapa ramai orang naik gunung mati di situ? Berapa lama lagi kita tak nak faham dengan apa yang kita sedang lalui? Di sebalik kehidupan kita ada Allah yang sedang menjalankan kita sebagai seorang hamba. Okey, persiapan yang seterusnya dibawa ke masjid. Tuan-tuan sekalian, tak akan mungkin saya dengan tuan-tuan mempersiapkan diri kita untuk menyambut Ramadan di luar daripada masjid. Tak mungkin. Bawa dulu diri kita, anak isteri kita ke masjid di bulan Rejab. Alhamdulillah dah berakhir bulan Rejab. Ya, bulan perjalanan untuk menghadap Tuhan. Maka kembali daripada menghadap Tuhan itulah menyembah Tuhan dengan sebenar-benar sembahan, dengan sebenar-benar pengabdian. Bukan bulan Ramadan baru nak mulakan menjadi hamba, tak. Bulan Rejab dah mula mendidik diri sebagai hamba di rumah Allah. Kita ni sebab itulah subhanallah terlalu indah Allah paparkan kepada kita daripada gambaran seorang kekasih Allah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bulan Rejab dibicara soal hamba. Kamu nak jadi hamba bulan Rejab. Kamu nak jadi ahli ibadah bulan Syaban. Kamu nak kemuncak pengabdian penyerahan dirimu di bulan Ramadan. Bukan nak jadi hamba di bulan Ramadan. Bukan. Sebab tu berapa ramai manusia bila mana nak jadi hamba di bulan Ramadan, dia bukan jadi hamba Allah, dia jadi hamba Ramadan. Mana buktinya? Bila mana habis Ramadan, dia hilang daripada rumah Allah. Seolah Allah ada di bulan Ramadan. Maka di masjid buat apa tuan-tuan? Ini yang pertama sekali. Kita ada dalam 10 minit lagi. Okey ya? Ini waktu-waktu yang getir. Tuan-tuan, dalam surah Isra ni, saya pun rasa serius. Saya seluruhkan sikit. Hidup ni dah cukup serius, tuan-tuan sekalian. Kadang-kadang kita kena santai, tapi sampai, insya-Allah. Dalam Al-Quran, dia ada suratul Ma'arij. Dia tak ada surah Mi'raj. Sebab Nabi sekali je naik dan turun, habis. Ada makhluk Allah. Dan itulah hadiah terindah yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita, salat. Salat ni apa maksud? As-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'raj kepada orang yang beriman. Tuan-tuan, saya dengan tuan-tuan ni siapa sebenarnya diri kita? Saya ulang balik walaupun beberapa kali. Dulu ustaz saya cerita, saya masih ingat saya buat kiasan begini tuan-tuan. Siapa diri kita? Sebab tu Isra Mi'raj adalah perjalanan kerohanian. Dia bukan perjalanan sekadar jasad, tetapi berjalan mengenal hakikat diri kita. Baik, ustaz saya dulu dia cakap macam ni. Pagi tadi kita minum dengan Pak Mat. Okey. Contoh ni tuan-tuan, ya, bukan Pak Mat kat sini ni. Ni dah lama dah cerita, nanti Pak Mat Western ke apa, bukan. Okey, kita minum dengan Pak Mat. Selepas minum pagi sarapan, yalah minum teh tarik ke tak kira lah. Dia balik rumah dia, kita pun balik rumah kita. Satu taman tuan-tuan. Duduk 5 minit, orang rumah Pak Mat telefon. Ustaz, Pak Mat dah pergi dah. Menangis-nangis dia. Dah tak ada dah Pak Mat. Kita nak baca apa? Inna a'tayna. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fahamlah kita, Pak Mat dah tak ada, dia dah pergi. Kita tanya, bila akak Hajah, bila? Baru 5 minit. Kita kata, ya Allah, rasa terkilan. Baru tadi kita duduk minum dengan dia, sembang dengan dia, hilai tawa dengan dia. Kita ambil motosikal kita, tuan-tuan pergi ke rumah dia. Tengok-tengok duduk terlentang. Yang terlentang tu siapa? Pak Mat. Orang rumah dia kata, Pak Mat dah tak ada dah. Dia dah pergi dah. Yang terlentang tu siapa? Jenazah. Mayat. Pak Mat mana? Pak Mat dah tak ada. Jadi selama ni, mana satu Pak Matnya? Yang kita duduk ketawa dengan dia, bergurau dengan dia, makan dengan dia, sembang dengan dia. Mana yang Pak Mat? Pak Mat dah pergi dah. Habis yang tu? Itu jasad dia, itu jenazah dia, itu mayat. Nak sembang lagi dengan yang tu? Nak ajak dia minum teh tarik atau cana banjir? Tak ada. Jadi itu Pak Mat. Habis kita. Siapa kita sebenarnya?